Keluasan tempat ni memang sangat luas sampai ke hujung sini. Alamak, saya lupa buka lampu. Harap boleh nampak. Cuma kita nak cuci tong sikit lah. Sebab tong ni tong kita beli secara second hand lah. Tapi jangan risau, walaupun second hand, nampak kualiti dia sangat bagus. Okay, boleh nampak tong ni walaupun second hand, kualiti dia sangat bagus. Nampak warna biru, elok, cantik je semua, tak ada masalah. Dan dia bukan simpan AC pun, macam tu. So kita akan cuci sikit lah. Kita akan cuci macam bilas macam tu sajalah. Sebelum kita letakkan minyak masak terpakai. Untuk kawasan anda yang nak jual kepada kami, anda boleh je bawa datang ke pusat pengumpulan minyak masak terpakai di Kampung Asam Kumbang. Boleh contact kami dululah untuk aturkan. Ikutlah anda ada nak datang petang sangat ke, just inform, nanti kita boleh standby lah. So kita nak cuci sikit. Ada pipe sikit kat sini, so kita akan cuci dekat sini lah. Alright, saya tengok sikit. Okay. Kalau anda boleh tengok kan, dia punya penutup pun semua okay. Tengok. Alright saja. Okay, so saya nak mula mencuci. Jumpa lagi.